apabila membaca Yasin ini, ramai yang baca panjangnya Yasin. Ya pun panjang, sin pun panjang. Tapi sekarang kita nak belajar ya berapa panjang, sin berapa panjang. Tuan-tuan. Di sini jangan lupa bacanya Yasin. Bukan Yasin. Pernah tak dengar dalam bacaan ramai-ramai ya tu dibaca lebih daripada 2 harakat? Soalan saya, tuan-tuan pernah ke tak pernah dengar? Cuba bagi tahu kat saya. Cuba kongsikan pengalaman anda. Pengalaman anda bagaimana anda dengar? Tuan-tuan pernah tak dengar orang baca ya panjang lebih daripada 2? Pernah? Okey, pernah dengar. Tak pernah dengar? Ada yang kata ada, Ustaz. So, ramai yang jawab ada. Ada. Baik. Ya 2 sin 4. Ada yang jawab ya 2 sin 4. Jawapan ni tuan-tuan, ya 2 sin 6. Bukan 4. Kita lihat bersama-sama sebentar. Yang baru masuk kita sharekan dahulu tajuk hari ini. Tuan-tuan dan puan, bacaan daripada surah Yasin. Bagi mereka yang dah bersama kita menjadi ahli cepat Quran, anda mungkin ada buku tajwid ini, tuan-tuan dan puan boleh lihat daripada halaman muka surat 92. Ya. Bermulanya pelajaran mad lazim harfi musakhal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Baik tuan-tuan dan puan. Huruf muqatta'ah ataupun fawatihus suwar berada di awal surah, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi kita akan tengok sedikit satu contoh hari ini pada Yasin, yakni yang mana kita jumpa di sini, tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi satu tips yang mudah kepada anda. Ingat, siapa yang tak tahu lagi tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini. Untuk membaca huruf muqatta'ah ini, tuan-tuan dan puan, huruf yang ada, kita mula dengan huruf yang tak ada. Huruf yang tak ada tanda mad, macam alif ni, dia tak ada tanda mad, maka disempurnakan saja bagi perkataan alif. Sebutannya alif, 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 itu saja. Alif, lam, sempurna saja alif, terus bergerak. Alif, lam. Manakala pada perkataan lain daripada alif, tuan-tuan dan puan, yang alif ni kita sempurnakan hurufnya, a dan lif. Alif. Manakala huruf yang lain yang tidak ada tanda mad dibaca 2 harakat, seperti perkataan ra di sini, ha, ya, to, ha, di sini to, di sini to, di sini ya. Jadi di sini ha. Jadi yang tidak ada tanda mad dibaca 2 harakat. Baik. Yang ada tanda mad ini dibaca 6 harakat, bukan 4. 6 harakat. Baik. Sekarang ini bagaimana untuk membezakan yang mana satu mad lazim harfi musakhal dan mad lazim harfi mukhaffaf, ialah menentukan bagaimana huruf itu dipertemukan. Contohnya lam dengan mim. Macam mana lam bertemu dengan mim. Baik, cara membacanya, tuan-tuan dan puan, kita lihat cara dia ditulis. Huruf lam, ya, alif, kita ambil contoh alif lam mim. Alif seperti biasa saya kata kita sebut dengan sempurnakan sebutan hurufnya. Alif, lam, lam, alif, mim. Lam. Kemudian mim, kita tulis cara tulis hurufnya mim, ya, mim. Baik. Bila bertemu mim dengan mim, dia ada dengung 2 harakat. Jadi alif sempurnakan huruf bunyinya. Lam 6 harakat. Ya. Mim ada satu dengung di sini 2 harakat. Dan mim 6 harakat. Jadi bacanya alif lam mim. Jadi dia ada dengung di situ. Itu jadi musakhal, tuan-tuan dan puan. Ya. Baik, kita balik kepada contoh hari ini. Ya dan sin. Jadi ya nak masuk ke sin tak ada apa-apa dengung. Sempurnakan saja bunyi ya 2 harakat, kemudian sin 6 harakat. Yasin. Bukannya panjang. Itu sebab itu saya katakan tadi, dan anda pun telah mensaksikan sendiri. Saya tanya tadi, ada tak pernah dengar bila baca ramai-ramai ya dibaca lebih daripada 2? Jawapannya ada. So artinya apa? Artinya banyak lagi
kaum muslimin dan muslimat di luar sana yang silap bila membaca di situ. Jadi insya-Allah tanggungjawab kita perbetulkan, kita beri peringatan, ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sebelum kita bacakan ayat 1 hingga ayat 12, sekali lagi jangan lupa sharekan live ini. Jom kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.